Assalamualaikum, yuk puluh nenek masuk dapur lagi. Hari ni dah mula nak buat kuih raya ya. Ini coklat almond cluster. Biskut coklat badam. Nenek gunakan 3 jenis badam. Yuk masuk dapur masak sama-sama. Yang ini badam hiris ya, hiris kasar-kasar, dan nenek gunakan air fryer untuk memanggangnya. Jangan panggang lama-lama ya, setakat brown macam gini aja sudah. Nenek gunakan juga coklat dark chocolate ya, yang semi sweet tu. Okey. Dan nenek tambah gunakan coklat Cadbury bar tu ya. Ini terpulang pada anak-anak ya. Sudah boleh didihkan air ya. Kita gunakan metod double boil ya. Di bawah periuk ada air dan ditinggikkan besin yang berisi coklat. Itulah double boil, okey. Sudah boleh keluarkan coklat bar tu daripada pembungkusnya, dan bolehlah dipotong ya. Coklat ni keras, jadi mengambil betul-betul tenaga nak memotongnya. Okey, masukkanlah coklat yang sudah dipotong di dalam besin. Sudah boleh keluarkan dark coklat tu dari plastik pembungkus ya, dan potong-potonglah ya dalam saiz yang kecil. Oleh kerana coklat ni keras, nenek terpaksa menggunakan hammer untuk memotongnya. Minta maaf, itu hammer memasak ya, bukan hammer Tok Noh. Sudah boleh naikkan itu coklat punya besin atas periuk yang di atas air mendidih ya. Kacau sehingga cair betul-betul. Sediakan paper cup. Nenek gunakan paper cup untuk mudah menuangnya, untuk mendapatkan bentuk yang cantik ya, bulat sedikit ya, tidak berkecah coklatnya. Inilah coklat yang sudah cair ya. Mesti cair betul-betul ya, jangan ada ketulan di dalamnya, ketulan coklat. Sudah boleh masukkan almond yang dipotong panjang-panjang ya. Oleh kerana coklatnya banyak, macam tak nampak dia punya almond ya. Nenek akan tambah lagi almond nib ya, almond yang sudah dicincang-cincang dan dibakar, dan bolehlah dikacau rata. Kacau sehingga ia merata, okey. Nampaknya macam tak cukup almond ya. Nenek gunakan 500 gram coklat. Jadi terpaksa tambah almond lagi. Ini almond slice yang sudah dibakar dan dimasukkanlah ke dalam coklat yang sudah cair tadi ya. Dan dikacau dengan perlahan. Perlu diingat sebab almond ni tipis, yang ini yang hiris ni tipis, okey. Jadi kena kacau pelan-pelan, okey, supaya ia tidak pecah. Oleh kerana nenek gunakan coklat yang banyak dan banyak pula simpanan almond kat rumah, inilah kejadiannya. Jadi banyak macam-macam almond nenek masukkan. Inilah dia, masukkan di atas kertas ya, dan dibakar selama 10 minit untuk mempercepatkan proses dia mengeras, okey. Nenek bakar 150 selama 10 minit saja, okey, jangan lama-lama. Tujuan membakar ini supaya cookies ni kering ya anak, tidak melekit-lekit dan tahan di suhu ruang ya. Ia kering dan garing, okey. Alhamdulillah, biskut ni yang paling sedap anak-anak sebab banyak almond. Ada yang potong-potong, ada cincang dan juga slice. Selamat mencuba ya. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang, jumpa lagi.